Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasir daripada Nadicom Digital Sdn Bhd. Nombor telefon saya 0199699079. Untuk pertemuan kali ini, saya nak tunjukkan kepada anda bagaimana cara nak import data chart of account ke dalam SQL. Mana saya dah sediakan satu database kosong kat sini. Saya dah kosongkan database, dan saya juga sediakan satu Excel pada anda untuk pembelajaran, dan anda perlu belajar dan perhatikan Excel ni macam mana disusun oleh programmer SQL untuk kita import ke SQL. Jadi kalau anda berjaya menyusun cara yang betul, mana anda berjaya untuk import data daripada Excel ke SQL. Okey, yang pertama sekali kita kena install software import Excel yang disediakan oleh SQL. Ini dia punya software untuk import data umum. Yang pertamanya chart of account, stock item, customer dan juga supplier. Software ni diberi percuma untuk anda mengimport dia. Okey, yang pertama sekali anda klik dekat sini, klik dekat get file. Saya buat file ni, file COA, chart of account. Lepas tu kita klik verify. Okey, dia dah ready, kita boleh klik post to the account. Okey, dia dah post to the account, dah ready. Klik ni dan anda boleh tutup ni dulu, dan insyaAllah anda berjaya nak import data ni. Dan anda boleh klik ni semula, tengok dia dah tersusun dalam bentuk SQL. Jadi saya rasa anda perlu berlatih dan memahami Excel yang diberikan untuk memudahkan kerja-kerja anda untuk import data ni. Jadi saya rasa cukup sekadar itu dahulu. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nombor telefon saya 0199699079. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.